Halo guys, salam sejahtera, selamat tengah hari. Bersua lagi kita untuk review kereta harga cash termurah di pasaran Johor Bahru. Tanpa buang masa, tanpa buang tenaga, kejap lagi saya akan review kereta ni. BMW 320i, Proton X70, Toyota Vios dukung manual, Mazda CX-5, Proton Persona, BMW X3, Kia Sorento, Pro 2 Myvi, Mazda Biante, Toyota Estima, Nissan Almera, Nissan Serena, Mazda 3 dengan Honda Jazz Hybrid. Saya tunggu guys, saya akan review kereta sekejap lagi. Proton Persona Standard 1.6 manual tahun 2016. Harga cash kita nak offer 18,800 sahaja. Nak loan pun boleh, bulanan sendah 300, pas-pas ikat 9 tahun. Okay, jom kita ronda-ronda. Tengok condition luaran, cat masih okey kat sini, masih cantik. Tayar pun bunga masih tebal lagi Tayar depan pun sama, masih cantik. Lampu semua okey, tak ada masalah. Tahun 2016. Harga dah terjunam. Harga dah termegah guys Cepat-cepat datang kedai saya untuk test drive kereta sebelum terlambat Okay, kereta bebas banjir, bebas aksiden. Bahagian dalam, tengok. Cushion dia masih baik, masih cantik. Condition dia macam baru lagi. Bahagian depan pun sama, cushion masih baik, cantik, kemas. Dashboard semua okey. Panel depan, steering semua masih cantik, masih lawa lagi. Engine, gearbox, suspension masih okey. Berminat BBM, phone number saya kat atas. Thank you so much. Halo, selamat pagi semua. Okey, jadi mau rekomen satu kereta. Inilah BMW 320i 2.0 atau Luxury Line tahun 2014. Okey, kereta baru masuk, masa 3 okey cantik. Demi condition engine, gearbox sama suspension kita sudah test semua, masih dalam condition yang cantik lagi. Condition cat semua lagi okey cantik. Lampu semua pun okey cantik lagi. Kalau ada minat kita boleh datang ke saya tengok dan test okey. BMW ni boleh buat loan kredit atau cash pun boleh. Kereta okey cantik, you boleh datang ke saya tengok kita test, kita bincang pasal loan atau cash Okey, ini lampu depan dia okey lagi. Salon depan semua pun okey. Lagi bawah sini ada spotlight. Okey, ini bertayar dengan rim pun okey cantik lagi. Okey, kita pasang dalam. Alright. Pasang dalam dia pun masih lagi okey cantik okey. Ini function semua okey, tak ada masalah. Lagi dia lagi boleh pergi eco mode, sport mode, aircon sejuk radio okey. Dashboard pun okey cantik, steering pun okey cantik lagi. Alright, mesin full leather seat okey. Lagi ada electric control dengan memory seat. Seat pun okey lagi. Okey, kita belakang. Alright, seat belakang dia sama juga. Masih lagi okey cantik lagi. Belakang sini ada ikon. Okey, depan dia macam ni. Kalau minat boleh datang ke saya tengok. Thank you. Pro 2 Myvi G-Spec 1.3 Auto tahun 2015. Harga cash 23,800 sahaja. Kereta ni masih juga boleh buat loan bulanan serendah 400 plus ikat 7 tahun. Okay, jom kita tengok condition luaran dia, cat dia masih okey masih baik lagi. Okay, tayar pun okey. Tengok lampu depan pun semua masih cantik lah. Tahun 2015. Okay, nak beli cash boleh, nak loan pun boleh. Harga cash dengan loan tak sama guys Harga loan akan jadi mahal sikit. Okay, kedai kita terima trade-in pun kita terima juga guys Siapa nak trade-in kereta pun boleh, tak ada masalah. Okay, bahagian dalam cushion kita tengok sini masih baik lagi. Okay, masih cantik, masih kemas bahagian dalaman dia masih kemas. Okay, bahagian depan pun sama, cushion okey, tak ada koyak, tak ada yang calar tak ada yang lubang-lubang. Okay, bahagian depan dashboard okey, panel semua masih baik lagi. Engine, gearbox, suspension masih okey. Berminat boleh PM phone number saya ke atas. Thank you so much.
Kia Sorento 2.4 auto tahun 2018, harga cash kita nak offer 48,800 sahaja. Kereta ni masih juga boleh buat loan bulanan sendah 600 plus ikat 9 tahun. Cat masih lawa lagi, masih cantik. Okey, tengok tayar pun masih baik lagi. Tayar depan pun sama, bunga masih cantik. Lampu bahagian depan semua okey. Tengok masih lawa lagi lampu dia. Kereta SUV 7 seater. Okey, siapa minat boleh datang kedai saya untuk test drive. Untuk family memang sesuai. Kereta bebas banjir, bebas aksiden. Bahagian dalam cushion memang dah cantik, lawa. Tak ada koyak. Kita koyak. Yang koyak kita ganti baru. Okey. Bahagian belakang pun sama. Cushion baik. Okey. Boleh duduk 2 orang. Dia ada 7 seater. Bahagian depan pun sama. Cantik. Ni depan, bawah dia. Dua-dua kita dah tukar baru guys. Cantik lagi. Cushion, apa dia punya panel depan semua. Masih cantik. Masih lawa lagi. Engine, gearbox, suspension masih okey. Berminat beli PM, phone number saya kat atas. Thank you so much. Dah CX-5 Skyactiv G-Spec 2.0 auto tahun 2018. Harga cash kita nak offer 64,800 sahaja. Kereta ni masih juga boleh buat loan bulanan serendah 800 plus ikat 9 tahun. Color hitam. Color memang dah cantik, dah lawa. Okey, kita tengok tayar bunga masih okey. Tayar depan bunga pun okey. Tengok lampu dia pun memang cantik. Tahun 2018. Nak loan pun boleh. Bulanan serendah 800 plus sahaja. Okey, berminat boleh datang kedai untuk test drive kereta. Kereta bebas banjir, bebas aksiden. Di dalam, cushion masih baik. Masih cantik. Masih lawa lagi. Bahagian depan pun sama, cushion okey, cantik, lawa lagi. Tak ada koyak, tak ada calak, dashboard semua okey. Steering, panel depan memang masih berfungsi dengan baik lagi. Engine, gearbox, suspension masih okey. Peminat beli PM phone number saya kat atas. Thank you so much. Halo, selamat pagi semua. Okey, ni ada mungkin satu MPV ya. Ini adalah Nissan Serena 2.0 auto S hybrid highway start tahun 2019. Okey, kita baru masuk, masih lagi cantik ya. Dimension engine, gearbox sama suspension dengan dimensi sistem hybrid kita sudah cek semua masih dan condition yang cantik lagi. Condition cat semua lagi okey, cantik ya. Lampu semua pun cantik lagi. Kalau ada minat kita boleh datang kedai saya tengok dan test okey. Nissan Serena ni boleh buat loan bank, loan credit atau cash pun boleh. Kita masih lagi cantik. Dia boleh datang kedai saya tengok kita test, kita bincang pasal loan atau cash. Okey, ini lampu depannya. Okey, cantik lagi. Sarung depannya semua pun okey lagi. Kita semua naik bawah. Okey, ini limit tayar, tayar bunga masih lebar lagi. Rim semua pun okey, cantik. Okey, kita tengok pasal dalam. Okey, condition dalam dia pun masih lagi okey, cantik ya. Function semua okey, tak ada masalah. Ini pakai push start sini okey. Aircon sejuk, radio okey. Dashboard okey, cantik. Steering pun okey lagi. Alright, dia seat kain okey. Seat pun okey lagi. Lagi Serena ni dia ada 2 power door ah. Okey, function okey, cantik lagi. Alright, kita tengok belakang. Seat belakang dia sama juga cantik lagi. Lagi belakang sini ada aircon semua. Okey, seat yang paling belakang dia pun okey, cantik lagi. Alright, depannya macam ni. Kalau minat boleh datang kedai saya tengok. Thank you. Mazda Biante Skyactiv G-Spec 2.0 auto tahun 2014. Harga cash kita nak offer 36,800 sahaja. Kereta ni masih juga boleh buat loan bulanan serendah 700 plus ikat 6 tahun. Color putih. Kereta MPV, cat dah cantik, dah lawa. Okey, kita tengok tayar. Bunga masih cantik. Tayar depan bunga pun okey, masih cantik lagi. Tengok lampu masih berkilat, masih cantik. Tahun 2014, nak loan pun boleh lagi. Bulanan serendah 700 plus. Kereta MPV.
Ada 7 seater. Kereta bebas banjir, bebas aksiden. Okay, dia ada 2 power door. Okay, bahagian tengah boleh duduk 2 orang. Okay, bahagian belakang boleh duduk 3 orang. Okay, tengok kemas, cantik, lawa lagi. Bahagian depan tu sama, vision baik, cantik, dashboard, panel depan semua masih baik, masih cantik. Engine, gearbox, suspension masih okey. Berminat beli PM, phone number saya kat atas. Thank you so much. Nissan Selfie VL 1.8 Auto tahun 2014. Kereta dah cantik, cat dah baru, condition semua okey lagi, tak ada masalah. Kereta ni hanya boleh loan kredit dan loan kedai sahaja. Kalau nak beli cash pun boleh. Kalau berminat boleh datang kedai, tengok kereta, boleh test drive. Kereta ni accident free, boleh jalan jauh, tak ada masalah. Jom kita tengok bahagian dalam. Dalam masih cantik lagi, leather seat. Kereta ni guna push start button. Aircon semua okey lagi. Aircon sejuk. Toyota Vios 1.5 manual spek J tahun 2013. Kereta dah cantik, cat dah baru, condition semua okey lagi, tak ada masalah. Kereta ni hanya boleh loan kredit dan loan kedai sahaja. Kalau nak beli cash pun boleh. Kalau berminat boleh datang kedai, tengok kereta, boleh test drive. Kereta ni accident free, boleh jalan jauh, tak ada masalah. Jom kita tengok bahagian dalam. Dalam masih cantik lagi. Aircon semua okey lagi, aircon sejuk. Mazda 3 Skyactiv 2.0 Auto tahun 2016. Kereta dah cantik, cat dah baru, condition semua okey lagi, tak ada masalah. Kereta ni boleh loan bank, loan kredit dan loan kedai. Kalau nak beli cash pun boleh. Kalau berminat boleh datang kedai, tengok kereta, boleh test drive. Kereta ni accident free, boleh jalan jauh, tak ada masalah. Jom kita tengok bahagian dalam. Dalam masih cantik lagi, leather seat. Kereta ni guna push start button, ada pedal shift, aircon semua okey lagi, aircon sejuk. Toyota Estima 2.4 Auto tahun 2010. Kereta dah cantik, cat dah baru, condition semua okey lagi, tak ada masalah. Kereta ni hanya boleh loan kedai sahaja. Kalau nak beli cash pun boleh. Kalau berminat boleh datang kedai, tengok kereta, boleh test drive. Kereta ni accident free, boleh jalan jauh, tak ada masalah. Jom kita tengok bahagian dalam. Dalam masih cantik lagi, 7 seater. Kereta ni ada 2 power door. Kereta ni guna push start button, aircon semua okey lagi, aircon sejuk. Bos, Proton X70 Premium 1.8 Auto tahun 2020. Kereta masih cantik lagi. Condition semua okey lagi, tak ada masalah. Kereta ni boleh loan bank, loan kredit dan loan kedai. Kalau nak beli cash pun boleh. Kalau berminat boleh datang kedai, tengok kereta,
boleh test drive. Kereta ni accident free, boleh jalan jauh, tak ada masalah. Jom kita tengok bahagian dalam. Dalam masih cantik lagi, leather seat. Kereta ni guna push start button. Aircon semua okey lagi. Aircon sejuk. Halo guys. Bersua lagi kita untuk kereta harga cash termurah di pasaran Johor Bahru. Okay, tadi saya dah review beberapa buah kenderaan. Okay, saya tengok condition dia. Dengan luaran bahagian dalaman memang masih cantik, memang masih mantap lagi. Okay, saya punya kedai dekat Desa Jaya, Johor Bahru, tak jauh daripada IKEA Tebrau. Satu lagi kedai saya dekat Johor Jaya, Johor Bahru. Okay, saya ada lebih 500 buah kenderaan dekat kedai. Siapa nak beli cash boleh, nak buat loan boleh. Okay. Loan bank, loan kredit dengan loan kedai pun kita sediakan juga guys. Nama bermasalah si Chris, Sitos, blacklist, tak ada lesen, baru kerja 3 bulan. AKBK, saya boleh tolong bantu. Saudara, berkat terbesar adalah kesabaran. Dengan kesabaran, kita akan mendapat kesihatan dan kesejahteraan. Dan dengan kesabaran juga, kita akan mencapai apa sahaja yang kita inginkan. Fikirkan saudara.